Bab sihir. Sihir ni ada ke tak ada? Ada ke tak ada sihir ni? Sihir ni ada, tuan-tuan. Sihir ada. Dalam Quran sebut, dalam hadis pun sebut. Bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah kena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam, dengan cara mengambil rambut Rasulullah kan. Dia pintal pada satu benda. Dia pintal, kemudian dia letak di mana pintalan tersebut? Dalam sebuah perigi tindih dengan batu pula. Akibat sihir tersebut Rasulullah jatuh sakit. Jibril turun datang ziarah Nabi, duduk di kaki Nabi, cerita bahawa kamu ni kena sihir gini. Ni antara turunnya dua surah, Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin-nas, gabung dua ni jadi berapa ayat? 11 ayat kan. Al-Falaq 5 ayat, satu 6 ayat. Jadi sama juga dengan konteks simpulan yang dibuat oleh Yahudi tadi. Dia menyimpulkan 11 simpulan. Baca satu ayat, buka satu simpulan. Baca 2 ayat, buka simpulan. Nah, habaq di sini semulia-mulia makhluk di sisi Allah, kekasih Allah, Nabi Muhammad pun disihir dan terkesan dengan sihir yang dikenakan kepada baginda. Tambah-tambah kita ni lagi-lagilah. Kalau orang nak buat, nak santau, nak hantar, nak sihir, memang boleh terkesan dengan sihir. Bukan cakap macam ni pelawa atau cabar orang sihir kita tak. Cuma nak habaqnya, siapa-siapa pun tak ada jaminan kalau ada orang nak buat, dia tu terhalang daripada kena sihir kecuali dengan izin Allah. Okey. Sihir ni secara mudah maksud dia sesuatu yang tidak nampak pada mata kasar ataupun sesuatu yang terlindung dari pandangan mata. Contoh kalimah sihir ni sin, ha, ra kan? Sihrun. Dia sama macam satu amalan ataupun tradisi kita bila mari bulan Ramadan. Bangun pukul 3, bangun pukul 4 pagi. Nak buat apa? Makan sahur. Perkataan sahur tu masih kosakata yang sama, sinhara. Tapi dia bukan merujuk kepada siapa bangun waktu tu dia kena sihir. Tak. Dia merujuk kepada keadaan waktu. Maksudnya waktu sahur adalah merujuk kepada waktu malam gelap yang paling gelap, yang menyebabkan mata kita tak nampak apa-apa pada masa tu. Contoh kalau bangun waktu sahur tu, sebenarnya kat Padang tu ada kereta, tapi disebabkan cuaca ataupun kita kata apa, bukan cuaca tu, gambaran tu lah, gambaran waktu sahur tu gelap, ada kereta, jadi kita tak nampak kereta tu. Kalau ada motor pun kita tak nampak motor tu. Dia berkaitan dengan keadaan tu. Okey. Sihir ni menyebabkan mata kita tak nampak, contoh, tapi dia ada kesan. Kesan orang kena sihir. Seorang pakcik tu kena sihir, mata dia jadi merah berair, muka dia cengkung, kulit dia jadi kering, tubuh dia jadi kurus, contoh. Kesan atau efek sihir tu ada. Tapi bila pakcik ni pergi hospital, apa jadi? Saya dah cek semua ni, darah pakcik okey, buah pinggang okey, paru-paru jantung okey, ginjal okey, semua pendek kata okey. Mengikut amalan perubatan saya sebagai doktor, segala hak jenis sifat fizikal dan zahir ni beres pada pakcik. Tapi kesan pada keadaan pakcik ni memang pakcik sakit, tapi saya tak boleh detect. Kok tak tahulah saya tak guna alat stetoskop ke teleskop lagi. Ni baru buat saya cek test-test macam ni. Bukan saya try. Gunalah alat-alat dia tu tak. Sah dah pakcik. Saya nampak ni jin ifrit sekok duduk dekat buah pinggang ni. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak agak-agak? Takkan kata, betul dah ada 3 ekor ni. Ifrit ni duduk kat buah pinggang, sekok lagi duduk main kat ginjal, sekok lagi duduk kat leher ni. Nampak dah. Tadi tak nampak, ni baru nampak. Nampak agak-agak? Tak nampak. Suluh pun tak nampak. Jadi nasihat saya, pakcik cubalah pula perubatan Islam. Kita kata contoh, pi Darussyifa ke, pi Darussalam ke, pi mana-mana ustaz yang pakcik rasa berkeyakinan dia ni boleh bantu ataupun tolong, ikhtiarlah. Kuasa menyembuh tu tetap datang daripada Allah, makhluk tak mampu bagi bekas. Okey. Seterusnya, contoh sihir yang memisahkan pasangan suami dan isteri.
Okey, sihir yang memisahkan pasangan suami dan isteri. Jadi ni pun menyebabkan mata tadi jadi terseleweng, mata jadi tertutup. Bukan kata bini kena sihir tu mata dia jadi lagu ni, tak. Mata dia celik. Tapi hubungan dia dengan suami sebelum ni macam mana? Happy, bahagia, aman damai, rukun, sentiasa bergurau, gelak ketawa. Tapi bila kena sihir, mata dia tadi jadi macam seolah-olah tertutup dengan semua kebaikan sebelum ni. Tak nampak dah sebelum ni duk bermanja dengan suami. Tak nampak dah sebelum ni suami buat baik bagi macam-macam kat dia. Tak nampak dah sebelum ni kegembiraan bersama. Tak nampak sebelum ni gurau senda. Hak dia nampak je muka suami, nak buat apa? Banking. Nampak je suami, nak marah. Nampak je suami, nak naik tangan. Nampak je suami, nak mencarut. Nampak je suami, nak sepak. Nampak je suami, nak cakar. Tak nampak dah hak sebelum ni bila terkena sihir. Jadi dia termanipulasi. Baik, itu adalah sebagai contoh.